Tahu tak, pada 13 Oktober 1972, sebuah pesawat membawa pasukan rugby amatur Uruguay bersama ahli keluarga mereka telah terhempas di kawasan pegunungan Andes yang sangat terpencil dengan suhu yang sejuk beku. Daripada 45 orang penumpang, ramai yang mahu serta-merta. Namun, sekumpulan kecil terselamat dalam keadaan yang agak ajaib dan mustahil. Mereka terperangkap pada ketinggian ribuan meter tanpa pakaian tebal, tanpa ubat-ubatan dan yang paling kritikal, tanpa sebarang punca makanan di tengah-tengah padang salji yang luas itu. Selepas beberapa hari, harapan mereka hancur apabila mereka mendengar melalui sebuah radio kecil yang rosak bahawa operasi mencari dan menyelamat telah pun dihentikan. Pihak berkuasa menganggap tiada sesiapa boleh bertahan di kawasan sedalam itu, tambahan pula dengan cuaca yang teruk. Dalam keadaan kebuluran yang melampau, mereka terpaksa membuat keputusan yang paling sukar dan ngeri dalam hidup mereka. Untuk terus hidup, mereka terpaksa memakan daging rakan-rakan dan ahli keluarga mereka sendiri yang telah terkorban dalam nahar tersebut. Penderitaan mereka tidak terhenti di situ. Selepas 17 hari, sebuah runtuhan salji melanda bangkai pesawat yang menjadi tempat perlindungan mereka, menguburkan mereka hidup-hidup di dalam salji selama 3 hari dan mengorbankan 8 lagi nyawa. Namun, semangat untuk terus hidup tidak hilang dan 2 orang daripada mereka, iaitu Nando Parrado dan Roberto Canessa, akhirnya memutuskan untuk melakukan satu misi yang berbahaya dengan mendaki gunung setinggi 4,600 meter tanpa sebarang peralatan mendaki demi mencari bantuan. Akhirnya, usaha mereka menyebabkan satu keajaiban yang berlaku selepas 72 hari. Selepas mendaki selama 10 hari merentasi puncak gunung itu, Nando dan Roberto akhirnya menemui seorang petani di tepi sungai di Chile. Berita penemuan mereka mengejutkan dunia kerana 16 orang yang masih hidup itu dianggap sudah lama mati, tetapi ternyata mereka masih kekal hidup. Kisah yang dikenali sebagai Miracle in the Andes ini bukan sahaja tentang kengerian kanibalisme, tetapi tentang kekuatan luar biasa semangat manusia untuk tidak menyerah kalah walaupun dalam keadaan yang paling sukar untuk hidup. Kisah ini kemudiannya dijadikan filem di Netflix yang bertajuk Society of the Snow.